dipupuk setiap masa, budi ditanam jadi bekalan. Pemimpin unggul bukan berkuasa, tetapi membimbing dengan teladan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Nur Safia Damia binti Zulkarnain dari tahun 6, calon Anugerah Duta Sasiah Murid 2025 dari Sekolah Kebangsaan Ratau Panjang Kelang Selangor, tampil memberi semangat kepimpinan dan inspirasi buat semua rakan. Sebagai seorang pengawas, kepimpinan bukan tentang kuasa tetapi tanggungjawab dan keikhlasan membantu. Dalam barisan kepimpinan sekolah, saya turut memegang jawatan sebagai Ketua Pengawas Sekolah, Pengerusi Puteri Islam Malaysia, Pengerusi Pasukan Debat Sekolah. Setiap jawatan datang bersama-sama amanah dan bagi saya, amanah itu mesti dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab dan kesungguhan. Kepimpinan bukan hanya dilihat daripada lencana di dada, tetapi bagaimana kita memberi manfaat kepada orang di sekeliling kita. Gangguan seksual boleh berlaku dalam pelbagai bentuk seperti gangguan lisan, gangguan fizikal dan juga gangguan maya. Salah satu tanggungjawab yang paling saya suka selain memegang jawatan pengawas ialah membantu rakan-rakan saya dalam latihan debat. Saya membantu rakan-rakan saya dari cara berdiri, nada suara, gaya penyampaian sehinggalah penguasaan isi. Setiap kali rakan-rakan saya rasa yakin, saya berasa bangga kerana dapat membantu rakan-rakan saya menzahirkan potensi diri. Dalam debat, saya belajar untuk menyampaikan hujah dengan yakin, beradab dan berfakta. Kita berdebat bukan untuk menyalahkan orang lain, tetapi untuk menyampaikan pandangan dengan hikmah dan ilmu. Alhamdulillah, hasil latihan dan bimbingan serta semangat kami bersama, rakan-rakan debat saya dapat berucap dengan yakin, berhemah dan berilmu. Pihak sekolah berjaya meraih beberapa kemenangan tertinggi. Antaranya, Naib Johan pertandingan Bahas Ala Parlimen Sekolah Rendah Peringkat Negeri Selangor 2025. Selain itu, Johan pertandingan Bahas Ala Parlimen Sekolah Rendah Daerah Kelang 2025 dan Naib Johan pertandingan Debat Cilik Negeri Selangor 2024. Saya juga dinobatkan sebagai pembahas terbaik pertandingan Bahas Bahasa Melayu Ala Parlimen Sekolah Rendah Daerah Kelang. Kini, lembaga kepimpinan sekolah berjaya membentuk dan melahirkan pasukan kepimpinan yang boleh dibanggakan hasil daripada impak positif, semangat membimbing, membantu dan juga kepimpinan. Saya, Nur Safia Damia binti Zulkarnain, calon Anugerah Duta Sasiah Murid 2025 SK Ratau Panjang. Memimpin bukan untuk dipuji tetapi untuk membimbing menjadi inspirasi.